Matematik tingkatan 1 bab 3 kuasa 2. Macam mana kita nak jawab soalan B ni tanpa menggunakan kalkulator? So dekat sini kita boleh nampak negatif 0.6 kuasa 2. Jadi bermaksud ni kuasa 2 ni ada negatif 0.6 ni ada 2 kali. Macam ni 0.6 darab negatif 0.6. Negatif pastikan ada negatif tau. Yang ni juga ada negatif ataupun kita panggil tolak. Okey. So dekat sini macam mana kita nak jawab soalan ni? So disebabkan 1, 2 ada 2, sebab itulah kuasa 2. So dekat sini kita boleh nampak kalau negatif sama dengan positif. Jadi 0.6 darab 0.6 ni negatif menjadi positif. So 0.6 darab 0.6 kita akan dapat 0.36. Dekat sini positif. Okey, tambah. Jadi jawapannya adalah ni. Mudah je kan jawab soalan macam ni.